Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu 22 November 2025 Masihi bersama dengan 1 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 4.48 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Tadi selepas ada buat video kemarin, lepas ada buat video daily report tu, saya pergi hantar hadiah kepada itulah budak berdua tu. Cari review tu. Lepas tu hantar dari rumah ke rumah. Saat tu singgah Dafi Kristi biasa, minum petang. Lepas tu balik semaya maghrib di rumah. Lepas tu semaya isyak. Lepas semaya isyak baru tu bik pula pergi ke kedai awal tu beli barang sikit. Lepas tu dah sekali singgah. Lepas tu singgah ada cikgu sikit barang. Lepas tu singgah kedai Fikri pula minum malam. Lepas tu dah ada pukul 11.30 tu saya balik ke rumah lah. Tidur malam tadi pukul 12 dah ada pukul 12 lah, 12.10 tu balik ke rumah. Tu tidur pula pada pukul 1.40 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun mandi sampai subuh. Lepas tu relax kejap tu. Tiba-tiba gigi saya masih guna pula kau sakit. Malam pakai ubat dah. Lepas tu pagi ni terus pergi cari ubat lah. Sambil nak pergi beki bersikar tu. Lagi pasal kodan dengan beki berit dan juga dengan ni. Beki apa tu? Tempat gatih tu kan. Jejak kaki. Tempat jejak kaki gatih tu. Dia bunuh kan. Lepas tu singgah ke dapat sakan sekejap. Pakai ubat. Lepas tu terus pergi ke Jertih lah. Terus ke Planet Bonda. Doktor kata cek. Boleh cabut dia cek lah. Doktor kata gusi bekak. Tak boleh cabut juga. Jadi mungkin ada nanah dalam ni kan. Jadi dia pun bagi ubat tahan sakit, antibiotik dan juga ni. Susu dalam masa 4 hari suruh habis ubat ni. Baru lagi cabut pula. Lepas tu tak ada cabut lah. Lepas tu saya pun singgah kedai di awal kejap beli barang sikit. Beli macam biasa barang makanan gitu lah. Lepas tu singgah kedai, barulah pergi ke kedai Mira Murni tu. Bagi 3 barang ada lah. 3 alat 3 penuh tu. 4 gatih, berik belakang dan juga ni dan juga pasal koda. Lepas tu terus balik lah. Balik tu mari sini. Ni tunggu sampai sini ni relax ni. Sampai pukul 3 tadi. Terus mandi semaya zuhur. Lepas tu tunggu asar, semaya asar tak ni. Asar 4.20 ni. Terus lepas siap azan tu terus semaya. Ni duduk tunggu barang lagi. Tak siapa-siapa lagi ni. Tunggu barang Shopee 3. Barang Shopee nak siapa. Mungkin saya kena balik rumah juga lah. Sebab saya mesej dah ke dia. Dia tak jawab. Call pun tak angkat. Budak penghantar tu. Mungkin kena tunggu rumah juga lah. Jadi oleh kerana tu saya kena buat. Jadi saya buat video dari awal lah ni. InsyaAllah saya akan buat review pula nanti barang siapa saya akan buat review pula lah. Ada saya ambil sini ataupun ambil rumah sana. Ni tengok keadaan ni. Tak nak kalau lepas pada buat video ni tak siapa lagi ya. Mungkin saya kena balik rumah jugalah. Okey, ni saya air ni, basah ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.